Dengar tengah lepak dekat Federal ni. Pum, masuk order. Masuk order Shell. Shell mana ni? Shell sini kot. Okay, order cash. Kita tengok harga barang ni berapa RM6 je. Okay, hantar mana? Shah Alam, Section 14. Nama Muhammad Ridwan. Okay. Salam bang, kira saya minta tolong je belikan barang dekat kedai 7E. Kira harga barang RM206. Nanti saya bagi cash kat abang 310. So kira 100 tu saya bagi TP kat abang lah. Kau je tip pun salah, lagi kau nak type TP. Agak-agak korang tahu tak ni orang apa kan? Ini bukan orang kita lah, bukan orang Malaysia lah senang cerita. Aku malas nak cakap kan. Tengok TP ni aku dah tahu lah ni orang apa. Tapi aku malas lah nak sebut kan. Bodoh, dah tak relevan tau kau nak buat scam macam ni. Dah berapa banyak rider dah kena kan. Tak tahu lah, ni untuk rider-rider lain. Takut korang pun terkena lah. Mana yang baru buat rider tu yang tak tahu kan. Bodoh-bodoh pergi ikut cakap si Bangang ni kan. Tak pasal-pasal korang kena scam. Bodoh. Kau ni janganlah buat scam model macam ni. Dah tak relevan lah, bodoh. Apa punya Bangang buat scam macam ni, siut. Apa aku nak reply ni? Aku pun tak tahu.